Kau tahu tak otak kanak-kanak berkembang dengan pesat sebelum umur 2 tahun. Sebab tu, by the age of 2, saiz otak kanak-kanak dah capai 80% saiz otak seorang dewasa. Lepas tu, otak kanak-kanak akan terus berkembang sehingga 92% perkembangan by the age of 5. Dalam lingkungan usia ni, nutrien yang diambil oleh kanak-kanak sangat penting untuk membantu tumbesaran dan perkembangan mereka yang menyumbang kepada tumbesaran otak yang optimum. Sebab tu, sebagai ibu bapa, kita kena tahu nutrien penting yang menyumbang kepada perkembangan otak kanak-kanak. Pertama, DHA. Pakar mengesyorkan tahap DHA sebanyak 100 sehingga 150 mg sehari untuk tumbesaran otak yang optimum bagi kanak-kanak. Korang tahu kan, DHA ni adalah lemak baik untuk perkembangan otak dan mata kanak-kanak. Kedua, MFGM. Kanak-kanak juga perlukan MFGM, iaitu satu komponen semula jadi dalam susu dengan 7 komponen penting untuk perkembangan otak, daya ingatan dan perkembangan emosi. Tapi sebagai ibu bapa, kita kena pilih susu yang sesuai untuk anak kita untuk mengelakkan si kecil dari tak sedap perut, menangis, meragam sepanjang malam. So that's why pastikan korang cari susu formula kanak-kanak dengan partially hydrolyzed protein with prebiotics untuk memastikan keselesaan perut kanak-kanak diseimbangi dengan tumbesaran optimum. Sebab susu dengan partially hydrolyzed protein dengan prebiotics ni, dia gentle on the tummy dan lebih mudah dicerna. Pilih susu formula anak anda dengan baca kandungan dengan teliti. Pastikan ada kesemua bahan kandungan seperti yang disyorkan oleh pakar dan sesuai untuk perut si manja. Tapi kalau korang sebagai ibu bapa masih tak pasti, tanyalah doktor atau pegawai farmasi anda.